Mileage pun banyak ni guys. Satu orang ah. Ya bang. Assalamualaikum bang. Oh, salam. Bang, dia macam mana kita nak pasang stiker ni? Oh, stiker. Agak kita. Oh, stiker. Ini kalau tengok kat belakang kat body ada stiker rodeo tu kan? Okey. Stiker rodeo tu. Rodeo ni advertising company lah. Dia yang uruskan untuk dapatkan kereta untuk pasang stiker. Contoh macam stiker ni, stiker Watson kan. So Watson akan hire kat rodeo untuk iklankan dia punya bisnes. Dia macam tu lah. Kira macam rodeo ni akan cari driver yang ada kereta, tak kira lah e-hailing driver ke, kereta persendirian ke, untuk pasang stiker pengiklanan. So dia akan bayar lah. So kalau ni kat mana kita nak pasang tu bang? Dan Dia kena apply bang, kena apply dekat apps My Rodeo. So apply kat situ, ada iklan yang available, boleh pilih lah. So bila layak, so pihak rodeo akan panggil. So bayaran, nak tahu bayaran dia macam mana? okey, bayaran dia macam mana? Dia ikut mileage lah. So dia tempoh selalu kontrak 30 hari. So dalam tempoh 30 hari tu kereta pergi bawa kerja ke apa ke. So ujung bulan 30 hari tu ada yang ke 30. So akan tengok mileage lah, berapa banyak. Ada 2000 mileage, 2000 km mileage akan dapat 200. Kemudian kalau kata 3000 mileage akan dapat 300. So pihak rodeo yang akan bayar ke pihak ke driver yang mana pasang stiker iklan rodeo ni dekat kenderaan mereka. So macam tu. Selalunya dia akan bayar lebih kurang dalam 1 ke 2 minggu lah lepas tamat tempoh iklan. Macam tu lah, simple je. Nak pasang ke bang? Bayar juga Boleh tahan lah. So sambil-sambil kan kalau kata pergi kerja ke, bawa pusing ronda balik kampung ke kan. So ni stiker iklan yang bergerak lah. Simple je bang. Ada tempoh tak bang? Ini berapa lama kita pihak rodeo tak ikalkan macam ni? Selalu dalam selalu minimum sebulan lah, 30 hari sebulan, ataupun tengok kontrak lah. Ada kontrak yang iklan untuk tempoh 3 bulan. Maksudnya pasang tu untuk tempoh 3 bulan. Tapi setiap bulan dia akan kena buat claim lah untuk ikut mileage tu. So dikiraan dia per bulan. Tapi tengok pada kontrak. Ada kontrak yang sebulan, Tahun ke bulan? ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Tapi selalunya average yang paling lama pun 3 bulan lah. Gitu. Itulah pasal. Boleh lah sambil-sambil kan buat duit kan. Okey. Masih banyak bang. Okey bang. Alright. Okey, jumpa lagi. Okey bang. Alright, thank you. Bye. Mantap brother ni. Tanya kat aku pula kan. Hai guys, bersama dengan Abang Grab Channel guys. Ingin sertai kami di Grab Partner Malaysia sebagai GrabFood Rider ataupun Grab Car E-Hailing. Roger di abanggrabber@gmail.com guys. Ingat guys, abanggrabber@gmail.com guys. Hantarkan 4 maklumat penting: nama penuh, nombor telefon, alamat email, bandar atau negeri yang menjadi pilihan anda. Jangan lupa subscribe anda. Okay guys, check it out guys. Bye bye.